korang. Tak tahu tak lama tak buat video. Hahaha. Malas, agak malas sedikit. Tapi hari ni sebab kata nak try kedai baru ni, dia ada bermacam-macam masak lemak. Masak lemak nogori, tak nogori, I don't know. Jom kita rasa. Tak ambil masak lemak telur itik. Kita itik, orang tu ambil ayam, lepas tu tak ambil daging salai. Simple salad. Tempoyak. Makan dengan nasi pula. First thing first. Jom rasa kuah dia dulu. Rasa salad ni dulu lah. Rasa salad ni tak tahu dia punya kuah berbeza tak? Tak pelik, tiga-tiga dia tak guna kuah yang sama ya. Nampak. Kuah agak pekat. Salai pun rasa. Pedas pun just nice. Untuk Tata tak pedas pun. Sudu dia macam nak enam. Gensa rasa. Ya. Ini agak kurang masin sikit. Loitik. Ini dia just nice. Kalau makan dengan nasi, ini dia macam agak lebih masam sikit lah. Sorry. Terbang pula. Tiput. Look. Pedas macam tu. Pedas manja. Ini untuk tekak-tekak lidah kita orang dia macam pedas manja dia. Kamu kalau orang tak tahan pedas akan kata dia pedas. Oh, sangat jammy. Oh, telur kuning dia ni. Berlari-larian, nampak? Ada dah tempat boleh layan masak lemak. Kalau tak, terpaksa lagi kita ke Seremban atau ke Nenggori sana. Actually diorang ni start breakfast. Dia buka pukul 7 tak silap sampai pukul 5 petang.
Diorang ada sate. Dia macam pagi tu lebih kepada Johorian food. Roti bakar, kopitiam. Goreng. Lemak. Macam Tempoyak dia masam ya. Harga ni dia tak letak ya. Mana kau ulang? Punya dah tak stop. Kalau stop, kurang sayur. Kurangkan sayur. Nasi dah banyak. Orang banyak ambil lauk je. sebutkan ya. Ha? Sebutkan. Yalah, habis tu. Sebut sendiri. Dia kata sayang dia tak tahu lah. Time ni dah dia nak membawa. Ni. Dia okey tapi I tak suka sangat. Dia rasa lembut sangat lah. Dia boleh okey lah. Dia paling masam sikit pada sempeping. Ini macam dia yang dah project dah minta cakap Android 9 dia udah kena beli dulu. Tahulah, tanyalah. Buat dia apa yang lama ni. Ini keras juga. Tu ada kat luar tu jaga lauk. Kami tahu je lah nak lauk apa. Itu dia letakkan dalam mangkuk. Nasi ambil sendiri. Dia ada juga kuih. Dia dessert. Ini tu yang pagi ni. Ini nasi goreng ni. Tak lah, tempat dia besar. Orang tak berapa tahu lagi sebab tempat dia. Korang tahu Sri Muda kan? Sri Muda ni, area keliling ni, semua tempat repair kereta. Servis kereta lah, tayar lah, whatever lah. Jadi dia macam, ada kedai makan pula kat sini. Jangan risau. Takkan bukan jenis cake korang tahu. If sedap tak share. Tak sedap tak diam. Semua telur dia banyak.
Saya. Ada memang buat. Sedap ke? Tadi pandai masak sebab telur ni kalau orang tak pandai masak, anyir, patut letik. Ha. Kuah dia jenis masak sekali tau. Dia bukan masak sekali banyak kuah tu. Lepas tu baru dia masuk siput ke, masuk telur ke, tak. Dia macam satu, untuk telur satu kuah, macam tu. So rasa dia lain. Dia tak adalah macam standard dress. Dia rasa satu kuah tapi banyak haiwan. Ha. Dia masak ada yang ada kat situ. Tak tahu lah. Dia tanya, dia top up dah. Sebab awal lagi pukul 12 kalau siput dah habis, takkan dia masak banyak tu je. Betul ke tak? Ada kat komen ni. Satu, kedua tu telur ni biasa dah habis lah. Satu kali kan saya tanya dia, adik memang yang dekat sini je ke ada? Dia cakap, maknanya habis kat sini habis. Tak ada top up. Baik kita orang dah tak makan nasi. Orang banyak ambil lauk je lah. Itulah. Kita ambil kalau tak punya food. Sekorang tahu ni Gemilang Corner dekat Taman Seri Muda, Shah Alam, Section 25. Okay, jumpa lagi kita kat next video. Bye bye. Baik.